Ini bukan sekadar gerakan, tetapi sebuah cerita yang hidup yang dikenali sebagai Tarian Ngajat. Tarian Ngajat merupakan identiti masyarakat Iban, diturunkan dari satu generasi ke satu generasi sebagai lambang keberanian, kekuatan dan semangat juang yang tinggi. Sejak dahulu kala, tarian ini dipersembahkan dalam pelbagai upacara, termasuk sambutan perayaan seperti Hari Gawai, sebagai tanda kesyukuran, kegembiraan dan penyatuan komuniti. Setiap langkah dalam tarian Ngajat membawa maksud yang tersendiri. Gerakan kaki yang perlahan namun penuh kawalan melambangkan kewaspadaan seorang pahlawan. Ayunan tangan yang luas dan berirama menggambarkan keberanian serta keyakinan diri yang tinggi. Bagi penari lelaki, setiap gerakan mereka penuh dengan tenaga dan keperkasaan, seolah-olah menggambarkan seorang pejuang di medan perjuangan. Manakala penari wanita pula menampilkan gerakan yang lebih halus dan lembut, melambangkan keindahan, kesopanan dan kelembutan jiwa. Gabungan kedua-dua elemen ini mewujudkan keseimbangan antara kekuatan dan keayuan yang menjadi keunikan tarian Ngajat. Alunan muzik tradisional yang diiringi dengan bunyi gong dan gendang menjadikan setiap langkah lebih hidup dan bertenaga. Keindahan tarian ini turut diserikan dengan busana tradisional yang memukau, dihiasi dengan perhiasan unik dan penuh simbolik. Antaranya termasuklah hiasan kepala daripada bulu burung kenyalang yang melambangkan kemegahan dan kebanggaan masyarakat Iban. Hari ini, tarian Ngajat terus dipelihara dan dipersembahkan bukan hanya di kampung dan di rumah panjang, tetapi juga di pentas-pentas besar sebagai lambang warisan bangsa. Tarian Ngajat bukan sekadar tarian, ia adalah identiti, ia adalah kebanggaan, ia adalah cerita kita. Dan selagi irama ini terus dimainkan, selagi itu warisan ini akan terus hidup. Inilah keindahan budaya Sarawak, inilah tarian Ngajat.